Inilah kita hijrah, maklum weh. Tapi yang tak berubah ni apa dia? Umat berubah, fizikal berubah. Hak tak berubah orang kita ni apa dia maklum? Hak tak berubah perangai. Hak ni masalah ni. Sepatutnya bila bertukar umur, perangai ni kena kuih baik. Ni tak serupa. Orang Perak panggil serupa. Masjid tak mai daripada muda sampai ketua, tak mai tentu. Tak mai tentu, tak mai tentu. Masjid hang buat pilah datang apa pok masjid ni kepala otak beluruh tak kat luar duk fikir nak ajak dia main masjid. Tak mai tentu. Tak ada majlis, dia ingat ada majlis, dia tak mai. Jenis lagu ni pun ada agak anak Korea ni 4 orang. Unit siasatan saya dah buat siasatan dah semalam. Dia kata perangai lagu ni ada 4 orang Ustaz nak Korea ni. Hang buat pi mendatang apa pun. Dulu masjid buruk, dia kata masjid buruk. Buat masjid baru, dia kata masjid baru pula ni lain lah. Dia tak sama dulu lah no. Dulu walaupun masjid buruk, dia berkat dia ada lah. Main masjid baru pula dah. Tanya dia apa yang tak main ni masjid. Dia kata saya ni bukan apa Ustaz saya jenis duk pergi belik iyak kerak. Jadi belik iyak nak masuk tu Allah tak apa selesa. Hak katuk buat zaman baru selesa. Dia kata pula saya bukan apa Ustaz nak jalan pi tu lincin. Macam saya maklum saya ada surau di Kok Diang tu ada surau. Ayah saya duk mengajar setiap hari Jumaat petang kuliah muslimat. Ayah saya mengajar, saya pun mengajar kuliah muslimat. Zaman tak ada aircon dulu ada maklum tu dia masak dia tak mai. Dia masak dia tak mai. Dia masak dia tak mai. Saya jumpa dia satu ketika saya kata maklum, pasal apa hak jenis mai mengaji masak tak mai. Masak tak mai. Masak tak mai. Pasal apa? Dia kata dia kata ustaz minta maaf lah maklum nak kata you tak terasa pula. Awak surau ustaz tu hangat. Kuliah muslimat 3:30 petang. Dia kata kami dengan telekung, dengan tudung lagu nak pangsan. Bukan pingsan, orang tu akan pangsan. Tahun 2012 dulu Zaman tu orang jarang ada aircon. Saya pun bincang dengan ayah saya. Macam mana apa? Kita buat aircon apa? Ayah saya kata aku setuju hang cari duit dia lah. Saya kata mau lagu tu penat. Setuju saja duit tak cari. Saya pun cari lah duit maklum 114,000 ke 150,000 masa tu. Buh aircon. Oi sejuk aircon. Tak dan buka sejuk dah. Jadi masalah mahal ni. Tak dan pergi petik suih maklum mengedik sejuk. Zaman tu kan jarang masjid tu ada aircon. Lah ni pula jarang hak tak ada aircon. Bubuh lah pukul 3 petang tu duduk mengaji Allah sejuk. Maklum tu dia mai dia tak mai. Dia mai dia tak mai. Saya jumpa dia pula saya kata hari tu pun sat mai sat tak mai, ni pun sat mai sat tak mai. Hari tu bila tanya awak tak mai kata hangat. Ni nak bagi alasan pula apa tak mai. Dia kata pula Allah Ustaz weh sejuk tak larat pergi belik iyak dia kata. Ni kata orang maklum alasan. Jadi sampai bila kita nak bagi alasan? Sampai bila kita nak bagi alasan yang kita ni tak mau nak berubah hidup ni maklum. Tahun berubah. Masa makin singkat. Yang tak berubah kita. Sampai bila kita ni maklum? Sampai bila? Sebab tu pagi ni maklum, saya nak mulakan tazak muqaddimah. Ni baru nak masuk dalam poin. Jawab dah. Jam ni nak ikut jam mana? Jam tu lain, jam saya lain. Kalau ikut jam tu baru 11.40. Hak ni lagi kurang ajar. Mau bulan puasa mampu 11.35. Jam saya ni 11.45 sama dengan telefon. Lah ni ikut jam mana? Jam saya lah no. Ikut jam saya lah. Makan siap lagi. Lagi mau berhenti awal duk nganga tu pula. Siap dah makan tu Imam. Makan apa ni?
Special apa dia? Rusa mana ni Pak Long? Daging rusa. Daging rusa masak hitam. Istimewanya rusa balas bukan beli kan? Mak Long, saya nak abang ada 2-3 benda kita panti Mak Long ni. Saya pun bukan larat nak bersyarah lama-lama. Saya lah tak lama lah sejam lebih sikit saya panti. Mau dulu ke sejam 45 minit, sejam 50 minit, 2 jam zaman-zaman bodoh dulu ni. Dulu bodoh Long, ceramah lama-lama lah cerdik banyak dah. Saya tahu dah puak masjid ni ham cakap dia mau mana depan banyak banyak tu juga kan. Saya pun tak nak bodoh dulu lah. Pengalaman mendewasakan saya Mak Long. Gelak apa gelak Mak Long? Haduk kena saya bukan Mak Long. Kita nak tengok hijrah ni Mak Long. Kita nak ambil pengajaran daripada hijrah pagi ni. Ada 3 benda dah lah Mak Long nak jadi. Abang lah banyak-banyak bukan Mak Long nak ingat. Mak Long buku mendatang apa pun haram tak ada. Betul-betul 2 biji pelaku 1 pistol ni ada kat Mak Long. Ada 2-3 benda ya Mak Long. Yang pertama saya nak abang. Hikmah di sebalik hijratul Rasul apa dia? Rasulullah dia mengajar kepada kita supaya kita menyayangi Allah, mencintai Allah lebih daripada segala-galanya. Itu yang pertama. Kan Nabi ajak kepada kita dalam hidup ni maklum, letak kasih sayang kepada Allah mengatasi segala-galanya. Nabi ajak. Bezanya Nabi Muhammad dengan Husam Badaruddin ni maklum tak mana. Nabi Muhammad dia mengajak, dia buat apa yang dia ajak. Husam Badaruddin dan ustaz-ustaz lain, dia mengajak, belum tentu dia boleh buat apa yang dia mengajak. Setuju tak? Setuju tak Pak Long? Kita bercakap, belum tentu kita boleh buat. Tapi Nabi Muhammad, dia bercakap, dia buat apa yang dia cakap. Tu Nabi Muhammad. Maklum duk cakap-cakap, belum tentu maklum buat. Banyak benda yang kita bercakap, tak semua benda yang kita buat. Pak Long duk beletiak kat anak. Hang ni mengaji kena cerdik-cerdik, kena rajin pergi sekolah. Kita pun haram. Tuang menyedia. Marah kat anak tu, jemaah kena pi mayang, cukup waktu mayang. Kita berapa hari Pak Long. Macam Mak Long lah, kita kena taat kat suami. Syurga kita no di bawah telapak kaki suami. Betul Mak Long? Dia pergi mengaji ustaz-ustaz kata syurga seorang isteri di bawah tapak kaki. Betul? Tak dengar? Syurga seorang isteri di bawah tapak kaki suami. Tu yang lelaki dia duk bagi penerajan tu. Sebab apa? Dia panggil penendang syurga. Dia bagi syurga untuk bini dia kata. Ni dia, kita bercakap, belum tentu kita boleh buat maklum. Kita kena taat kat suami, syurga seorang isteri di bawah tapak kaki suami apa semua. Yang cakap tu pun duk mengajar kuliah muslimat ni, ustazah. Ya, ibu-ibu ya, sebagai seorang isteri, kita kena merendahkan suara kita daripada suami ya, ibu-ibu ya. Syurga kita ni di bawah tapak kaki suami ya, ibu-ibu ya. Kena jadi isteri yang taat kepada suami ya. Maklum, agak-agak ustazah tu dia balik, dia boleh tiak kat lelaki dia, agak-agak. Agak-agak. Maklum. Saya suruh jawab bukan saya suruh ngangah kan. Yang maklum duk ngangah tu apa? Dah lah ngangah, lepas tu dia buat muka cengir pula kat saya. Maklum ingat saya takut lah. Saya dah buat lah muka cengir tu maklum. Saya tak takut dengan bini saya pun, saya tak heran sama dengan maklum. Agak-agak maklum lah. Agak-agak lah. Ustazah yang duk mengajar tu pun, balik dia berkelain tak dengan lelaki dia? Tak dengar? Kuat-kuat lagi. Berkelain ke tak? Sebab apa? Sebab dia orang. Macam ustaz lah. Kita kena menyayangi isteri kita. Ayah. Bini kita ni berkorban. Agak-agak maklum.
Ustaz tu pun berkelahi nak dengan bini dia. Cara jawab tu lain. Hak ustazah tak selur sikit. Pasal apa hak ustaz maklum terah? Maklum ni macam ada sengketa dengan saya ni. Sebab apa maklum? Sebab ustaz ni bunuh. Kita tak sama dengan Nabi. Nabi ni maklum, dia ajak, dia buat. Dia ajak kita supaya romantik dengan bini. Nabi buat. Ni, Nabi maklum bisa dengar kan? Minum satu gelas dengan bini dia. Betul tak maklum? Maklum buat. Nabi ni maklum, dia nak minum, dia tengok tak mana bekas mulut bini dia minum. Bini dia nak minum, cari pula mana bekas mulut Rasulullah, dia minum. Punya romantik. Maklum buat. Maklum? Awak geli. Dia kata geli Pak Long, nak share dengan Pak Long. Mau tak geli ustaz, misal tak nampak bibir ustaz. Misal ni tak nampak bibir. Dia minum TO tu, misal duk berendam layak. Betul habaq kat bini dia, share satu gelas sunnah Rasulullah. Bini dia kata nenggorah. Dia kata. Ni pun masalah Pak Long juga. Cuba buat bagi senonoh lagi Pak Long. No. Duk pegang gelas sambil duk kacau cucu. Ni TS duk tanah ni, cucu lalu. Duk wan. Lawak tu dulu, kini dan selamanya. Cara lawak apa dia? Wak keluar gigi, wak masuk. Wak keluar, wak masuk. Wak keluar, wak masuk. Dia melawak dengan cucu pun lagu tu, melawak dengan tok pun lagu tu kan. Dia keluar belayak, bini dia tengok. Cuba cari lawak lain pula Pak Long. Dengan cucu buat tu, dia jolok buat masuk. Lepas itu jolok lidah tu terlebih. Tajun gigi masuk dalam gelas. Ni dia korek ambil balik gigi pun. Mai kat bini dia, share satu gelas sunnah Rasulullah. Tu yang maklum geli tu. Maklum, Nabi dia bercakap, dia buat. Nabi kata apa dia? Nabi suruh kita cinta kepada Allah mengatasi segala-galanya. Cinta kita kepada anak kena lebih. Allah tu kita kena letak lebih daripada anak. Anak sayang kepada mak bapak, kena letak Allah lebih daripada mak bapak. Seorang isteri sayang kepada suami. Betul maklum? Maklum? Sayang tak lelaki maklum Dengar belum? Tak dengar. Kuat ke? Ni mereka nak dengar ni. Maklum sayang tak kat Pak Long? Dengar belum? Tak dengar, kuatlah sikit. Saya tanya maklum sayang tak lelaki maklum, bukan saya tanya maklum sayang tak lelaki kawan kan? Lelaki maklum, jawablah. Kan tak ada lelaki dah. Ada lagi husband. Siapa yang ada suami yang kat tengah? Nak tengok ada orang? 1, 2, 4, 12, 15. Hak lain janda. Maklum. Gelak. Sayang tak kat lelaki maklum? Dengar. Pak Long pun buat muka cengih macam apa? Pak Long sayang tak kat bini Pak Long? Seorang lah. Derah Pak Long. Dia bagi amaran dah apa tadi ni. Mau ustaz tanya jawab, dia kata kan. Maklum. Sayang dekat suami, tapi kalau sayang kita dekat Allah, kena mengatasi lebih kasih dan sayang kita kepada suami. Sama seorang suami sayang kepada bini, kena letak mengatasi Allah tu lebih pada tu. Ni kadang-kadang kerana sayang kat laki-laki nak makan, tok bila duk bang mayang, haram tak mayang. Sebab apa? Ustaz, taat kepada suami syurga. Syurga mana kalau tak semayang malu? Sampai laki tak bagi main mengaji pun tak main. Kalau dia boleh mengajar tak apa, ni dia boleh bodoh. Dah laki tu bodoh, kita jangan pekak.
ya maklum. Ni sampai nak semayang pun haram tak tahu lagu mana. Nak ambil ayat semayang pun tak betul. Umur kat 60 dah. Hak kitab pekah suruh basuh muka, dia basuh domoi. Dia ambil ayat semayang tu. Dadah tu. Basuh apa tu maklum? Muka. Maklum ni domoi. Muka dia dah had. Domoi. Dah kalau laki tu tak boleh mengaji. Maklum mainlah mengaji. Tak boleh ustaz. Kalau saya keluar tanpa redha dia neraka. Mengaji mana tu? Kalau nak pergi menyembang dengan kawan laki tak pergi tak apa. Ni nak menuntut ilmu fardu ain. Mau laki tak boleh mengajar. Dia pun bodoh. Maklum jangan duduk jadi pekak. Pergi mengaji. Tu mula tu. Tu tara saya duk kata dah tahun ni tak mau kasar-kasar ni.